Guys, hari ini saya mahu mengulas satu perkembangan penting dalam politik negara kita. Perikatan Nasional baru sahaja mengumumkan struktur kepimpinan baru mereka bagi tahun 2026 melalui mesyuarat majlis tertinggi yang diadakan di Ibu Pejabat Parti Gerakan Diceras. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Pengerusi Perikatan Nasional Datuk Seri IR Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dan dihadiri oleh semua wakil komponen utama iaitu Bersatu, PAS, Gerakan dan juga MIPP. Pada pandangan saya, pengumuman ini bukan sekadar pengumuman organisasi biasa. Ini sebenarnya satu langkah politik yang penting. Ini adalah proses penyusunan semula kekuatan blok pembangkang bagi menghadapi fasa politik yang sedang mencabar dalam negara kita ni. Saya berpendapat perkara pertama yang perlu diberikan perhatian ialah struktur kepimpinan yang diumumkan. Dr. Ahmad Samsuri yang dipilih sebagai Pengerusi Perikatan Nasional, yang semua kita tahu ia adalah satu keputusan yang saya lihat sangat-sangat signifikan. Dr. Ahmad Samsuri bukan sekadar Menteri Besar Terengganu sahaja, beliau juga adalah antara tokoh teknokrat dalam PAS yang mempunyai imej pentadbiran yang agak stabil dan sederhana. Dan pada masa yang sama, jawatan timbalan pengurusi pula diberikan kepada beberapa tokoh penting daripada parti komponen Perikatan Nasional. Antaranya Tan Sri Muhyiddin Yassin daripada Bersatu, Datuk Dr. Dominic Lau daripada Gerakan, Punithan Paramasivan daripada MIPP dan juga Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man daripada PAS sendiri. Saya melihat ini sebagai satu strategi keseimbangan politik dalam gabungan tersebut. Perikatan Nasional jelas mahu menunjukkan bahawa mereka bukan gabungan satu parti sahaja, tetapi sebuah koalisi yang cuba menampilkan representasi pelbagai kaum dan latar belakang politik. Namun saya juga berpendapat perkara yang lebih menarik sebenarnya terletak pada struktur pengurusan parti. Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dilantik sebagai Setiausaha Agung Perikatan Nasional. Kalau kita melihat rekod beliau, Taqiyuddin bukan orang baru dalam urusan pentadbiran parti dan parlimen. Beliau pernah menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri dan juga ketua Whip PAS di parlimen. Dalam politik, jawatan Setiausaha Agung adalah jawatan yang sangat penting kerana individu inilah yang menggerakkan operasi parti PAS itu sendiri. Pada masa yang sama, Muhammad Azmin Ali dilantik sebagai salah seorang timbalan Setiausaha Agung. Saya melihat pelantikan ini sebagai satu signal bahawa Perikatan Nasional masih melihat Azmin sebagai aset strategik dalam permainan politik Perikatan Nasional. Tapi ada satu perkara yang saya rasa paling signifikan dalam kenyataan media ini ialah keputusan mengenai jawatan Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia. Mesyuarat tersebut memutuskan bahawa jawatan Ketua Pembangkang akan dipegang oleh seorang ahli parlimen daripada PAS. Wah, menarik. Walaupun nama belum diumumkan, ia dijangka diumumkan sebelum akhir pada Mac 2026 nanti. Saya berpendapat keputusan ini sangat logik dari sudut realiti politik. Sebab dalam pilihan raya umum ke-15 yang lepas, PAS telah muncul sebagai parti dengan jumlah kerusi parlimen paling banyak dalam Perikatan Nasional. PAS memegang 43 kerusi parlimen, menjadikan mereka parti terbesar dalam blok pembangkang. Dalam politik, angka adalah realiti. Siapa yang mempunyai kerusi paling banyak biasanya mempunyai pengaruh paling besar dalam menentukan kepimpinan. Sebab itu saya tidak terkejut apabila jawatan Ketua Pembangkang akhirnya diberikan kepada PAS. Sebab saya rasa ini juga mencerminkan perubahan keseimbangan kuasa dalam Perikatan Nasional itu sendiri. Jika dulu Bersatu sering dilihat sebagai parti dominan dalam gabungan ini, hari ini realitinya PAS mempunyai kekuatan akar umbi yang jauh lebih besar dari segi jumlah kerusi parlimen dan juga pengaruh di beberapa negeri. Pada masa yang sama, mesyuarat tersebut turut membincangkan persiapan menghadapi pilihan raya negeri Melaka yang dijangka berlangsung dalam masa terdekat ini. Ini juga adalah satu perkara yang saya rasa sangat penting. Dalam politik Malaysia, pilihan raya negeri sering menjadi medan ujian untuk kita mengukur sokongan rakyat terhadap gabungan politik-politik yang tertentu. Saya melihat Perikatan Nasional sedang mencuba menyusun strategi
Lebih awal, mereka tidak mahu masuk ke medan pilihan raya dalam keadaan tidak bersedia. Namun saya juga ingin menegaskan satu perkara, struktur kepimpinan sahaja tidak cukup untuk menenangkan hati rakyat kita semua. Rakyat hari ini bukan sekadar mahu melihat siapa yang memegang jawatan. Rakyat mahu melihat keupayaan, integriti dan juga tawaran dasar-dasar yang benar-benar boleh menyelesaikan masalah negara ini, khususnya kepada masalah kos sara hidup rakyat. Politik Malaysia sekarang berada dalam fasa yang sangat-sangat kompleks. Ekonomi sedang berdepan dengan tekanan kos sara hidup. Ketidakstabilan politik masih menjadi isu dan rakyat semakin kritikal terhadap semua parti politik tanpa mengira kerajaan ataupun pembangkang. Sebab itu saya berpendapat cabaran sebenar Perikatan Nasional bukan sekadar menyusun organisasi parti. Cabaran sebenar mereka ialah bagaimana untuk meyakinkan rakyat bahawa mereka benar-benar mempunyai alternatif kepimpinan negara yang lebih baik yang ada sekarang ni. Saya juga melihat pelantikan tokoh seperti Tan Sri Anwar Musa sebagai Ketua Penerangan Perikatan Nasional sebagai langkah strategik. Dalam era politik digital hari ini, naratif dan komunikasi politik memainkan peranan yang sangat besar. Siapa yang mampu menguasai naratif dialah yang berpotensi mempengaruhi persepsi rakyat. Akhir sekali, saya melihat pengumuman struktur kepimpinan ini sebagai permulaan kepada fasa politik baru bagi Perikatan Nasional. Mereka sedang menyusun barisan hadapan, memperkemaskan organisasi dan bersiap sedia untuk menghadapi pilihan raya yang mungkin akan berlaku pada bila-bila masa sahaja. InsyaAllah saya yakin Perikatan Nasional mampu menjadi pilihan alternatif kepada rakyat Malaysia untuk diberi peluang memimpin negara pada PRU yang akan datang nanti.